Filem ni khas buat mereka, para suami yang suka tinggalkan bini dia sorang-sorang dekat rumah and korang pergi kerja. Korang bayangkan bila korang balik je dekat rumah, korang tengok bini korang kena rasuk. Assalamualaikum, hai korang. So hari ni Nisa review sebuah lagi filem seram yang baru masuk Netflix yang bertajuk Nosferatu. Awal-awal Nisa nak bagi tahu dekat korang yang filem ni agak panjang, dalam 2 jam lebih, berlatar belakangkan sekitar tahun 1830-an. Secara ringkasnya, filem ni dia mengisahkan tentang Thomas dan juga Ellen, okey, yang perempuan ni kan, dia orang baru berkahwin. And Thomas merupakan seorang ejen hartanah. Pada satu hari ni, Thomas dia dapat offer oleh bosnya untuk pergi ke sebuah tempat yang diberi nama Transylvania untuk berjumpa dengan seorang klien sangat-sangat kaya lah. Bos dia ni arahkan Thomas untuk pergi sendiri jumpa lelaki tu, klien dia tu dekat Transylvania. Thomas pun mengambil keputusan untuk pergi sebab dia diberi ganjaran yang agak banyak, agak lumayan. So macam bagi dia baru nak mulakan hidup dengan bini dia Ellen ni kan. So dia pun terima offer tu. Tapi dalam masa yang sama, Ellen ni dia tak bagi suami dia pergi. Itulah orang kata, tak dengar cakap bini, itulah padahnya. Bini dia dah larang dah, macam tak bagilah suami dia pergi sebab yelah baru kahwin. Dia macam bad instinct lah, macam ada perasaan yang tak sedap kalau suami dia tu pergi. Suami dia pergi sorang-sorang tau. And masa tu bukannya ada kereta kapal terbang ke apa. Suami dia kena tunggang kuda, sorang-sorang. Kena redah hutan apa semua. So bini dia risau lah kan. Ellen ni tak nak. Dia macam reda je lah lelaki dia nak pergi kan. Thomas telah hantar bini dia ni Ellen tinggal dekat rumah kawan dia orang. Kawan dia orang tu pula laki bini dan ada 2 orang anak perempuan. And bini dia tu pula tengah mengandung. So bini dia tu, Anna, adalah kawan baik Ellen ni. Ellen ni pun macam okey lah duduk dekat rumah kawan dia tu kan. And kawan dia tu pun kira kaya jugalah, rumah dia besar kan. Kalau ikut kan macam tak ada apa-apa pun yang sepatutnya berlaku tau. Tapi disebabkan oleh si Orlok ni ternampak gambar bini dia ni, Ellen ni, telah berlaku sesuatu. Iaitu korang kena tengok sendirilah. Daripada situlah dia punya starting cerita ni lebih menarik. Walaupun Thomas ni tak balik lagi ke rumah, bini dia dekat rumah kawan dia tu dah kena gangguan, dah kena rasuk benda semualah. Storyline cerita ni panjang, ada part yang sedikit slow. Apa pun macam okay, not bad lah. Macam menarik lah untuk sebuah horror klasik English kan. Dia ala-ala macam cerita vampire macam tu. Cerita Twilight ke apa tak. Macam tu tak seram kan. Tapi yang ini dia macam ada selit-selit seram lah. Sebab ada scene yang macam Ellen kena rasuk. Dia tak terlalu seram sangat. Saya sarankan jangan tonton dengan anak-anak lah. Sebab dia ada scene, beberapa scene yang tak senonoh sikit. So apa pun, untuk filem Nosferatu ni Nisa boleh bagi rating 6/10. So korang mana yang dah tonton cerita ni, cuba korang komen pendapat korang kat bawah. Mana yang belum tonton, korang boleh layan je dekat Netflix sekarang, okay?